Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi daging black pepper. Ni pertama sekali saya nak rebus terlebih dahulu daging kita ni sehingga empuk. Ni saya guna pressure cooker je, jangan lupa letak air dulu. Kemudian caranya simple je. Ni pastikan penutup bahagian atas ni anda tutup sehingga dia bunyi kepak macam tu. Pastikan anda tutup sehingga rapat kalau tidak dia meletus nanti. Dan di bahagian punat atas tu pastikan dia ke bawah macam ni. Lalu tinggal set je masa. Ni saya nak rebus 40 minit. Setelah 40 minit, pastikan anda buang anginnya terlebih dahulu. Bahagian punat tu naikkan pula ke atas. Nanti wap dia tu akan keluar. Ni tadi saya lupa nak tunjuk. Dan pastikan wap tu dah betul-betul keluar baru boleh buka. Kalau tidak meletus nanti habis muka, melecur. Dan untuk bahan-bahan kita pada hari ni agak banyak sedikit. Dan yang pertama kita ada bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih. Lalu saya juga menggunakan serai 2 batang ni, nanti kita potong-potong sebab kita nak kisar sekali. Kemudian lengkuas sedikit dan juga sedikit halia. Saya juga menggunakan serbuk lada putih. Tapi jika misalnya tak ada pun tak apa. Kemudian saya menggunakan cili kering lebih kurang 6 batang macam tu. Dan juga rempah tumis. Macam biasalah kayu manis and the gang. Lalu sos black pepper, diikuti dengan sos cili. Kemudian sos tomato. Dan juga sos tiram. Memang banyak sedikit bahannya. Dan juga sebagai tambahan kita ada daun bawang dan daun sup bagi dia wangi. Kesemua bahan tersebut saya akan kisar kecuali rempah tumis dan juga daun bawang dan daun sup. Jadi resepi yang saya kongsikan pada anda hari ini merupakan resepi yang biasa untuk saya gunakan ketika dia masak di majlis-majlis kahwin atau majlis-majlis besar yang lainnya. Kalau yang ikut saya tahulah, untuk saya merupakan tukang masak. Ni tadi cili saya lupa nak kisar sekali, jadi saya terkisar asing. Dah lupa nak buat macam mana. Sekarang panaskan minyak menumis dan panaskan minyak. Lalu masukkan rempah tumis dan rencah-rencah yang lain telah kita kisar tadi tu. Lalu kita tumislah bahan tersebut sehingga wangi, jiran kiri kanan depan belakang bau dan juga pecah minyak. Ni kemudian saya masukkan cili kisar sebab tadi saya terlupa nak kisar sekali dengan bawang-bawang. Jadi asinglah yang dah terus kisar dengan cili tadi, teruskan je sampai dia pecah minyak. Kemudian saya masukkan lebih kurang 1 sendok sos cili. Bukan saya yang masak sebenarnya atuk saya. Saya kurang tolong aja. Jadi inilah resepi yang biasa atuk saya guna ketika dia masak di majlis kahwin. Kemudian kita ada sos tomato, sama juga 1 sendok, diikuti dengan sos tiram, sama juga 1 sendok. Kemudian kita gaul rata lah. Kita campur semua, kita gaul rata sampai dia pecah minyak. Lalu langkah yang selanjutnya kita masukkan sos lada hitam ataupun black pepper kita, 1 ke 2 sendok macam gitu. Oleh kerana saya tak tahan pedas, jadi saya masukkan lebih kurang 1 sendok je. Kemudian ni atuk saya juga menggunakan kicap manis. Tadi saya lupa nak tunjuk satu lagi bahan, iaitu kicap manis. Dan kita campur dan kita gaul rata. Bila saya kongsikan resepi ni, saya jadi teringat dulu waktu saya kecil-kecil. Tak adalah kecil-kecil sangat, ketika waktu sekolah rendah. Saya rajin betul ikut atuk saya pergi masak ke kenduri kahwin. Itulah saya, arwah nenek dan juga atuk. Kita orang akan masak di majlis-majlis kahwin. Sebenarnya dulu atuk saya masak sendiri je. Tak ada siapa tolong. Kecuali rewang lah. Kalau rewang tu adalah penduduk setempat yang tolong. Atuk saya tukang masak sajalah. Itulah kami anak beranak bergadang sampai ke malam. Kalau sekarang atuk saya dah tak masak lagi dah, sebab dah tua, dah tak larat. Arwah nenek pun dah tak ada. Dah tak ada siapa nak teman. Dan ni last sekali kita taburkan daun-daunan supaya dia semakin harum. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Walaupun bahan dia banyak, tapi cara masak dia simple saja kan? Mudahlah. Selagi anda ada bahan-bahan tersebut, pasti anda boleh memasaknya. Jadi saya harap anda dapat mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan tekak anda.
Jadi nanti jangan lupa cuba tahu. Ni antara salah satu menu yang cukup terkenal ketika atuk saya menjadi seorang tukang masak. Jadi kalau suka jangan lupa tekan like dan subscribe. Jumpa lagi. Bye bye.